Kalau sebut Azizul Hasni Awang, ramai kenal dia sebagai The Pocket Rocketman. Tubuh kecil tapi kayuhan dia boleh buat dunia gerun. Dan yang menarik lagi, nama The Pocket Rocketman diberikan kepada beliau kerana beliau akan memecut khususnya di selikur pusingan terakhir. Dan bila di garisan penamat, beliau akan membuat aksi wheelie yang akan membuat semua penonton teruja. Inilah kelebihan beliau, bukan hanya mampu menarik hati penonton tempatan, malah mata dari seluruh dunia akan tertumpu pada beliau. Tapi ramai yang tak tahu, perjalanan beliau bukan mudah. Dulu masa berlumba, kaki beliau pernah tertusuk serpihan kayu trek. Cedera bukan biasa-biasa. Kalau orang lain mungkin dah serik nak naik basikal semula. Tapi Datuk Azizul tidak berhenti di situ. Lepas tu datang pula ujian yang lebih besar. Beliau disahkan menghidap penyakit jantung dan memerlukan pembedahan. Bagi seorang atlet dunia, ini bukan berita kecil. Ramai mula tertanya, bolehkah beliau kembali seperti dulu? Dan sekarang, umur beliau pun bukan lagi atlet muda yang baru nak naik. Generasi baru makin ramai, pelumba dunia makin laju. Tapi satu benda tentang beliau, beliau tak pernah berhenti percaya dalam diri sendiri. Dan akhirnya dikirim UCI 2026 dekat Nilai Malaysia. Sekali lagi beliau bangkit dan buktikan pada dunia bukan sekadar berlumba, tapi menang menentang pelumba-pelumba terbaik dunia dan mengharumkan nama Malaysia. Daripada kecederaan kepada pembedahan jantung dan usia semakin meningkat, The Pocket Rocketman tetap buktikan semangat seorang legenda tak pernah tua. Korang rasa ada tak atlet negara Malaysia, tak kira sukan apa, yang semangatnya seperti Datuk Azizul? Ada tak? Cuba komen guys. Rocketman bukanlah gelaran yang saja-saja diberikan kepada beliau. Pocket Rocketman